Sebagaimana yang Haji Hadi kata, sebagaimana yang Haji Hadi kata, dia nak mengelakkan daripada kerajaan Johor itu diperintah oleh golongan liberal dan juga golongan pelampau, yakni DAP. Okey. Persoalan ini sebenarnya kita dah dengar berpuluh-puluh tahun yang dulu. Okey, dah berpuluh-puluh tahun dulu. Dan saya yakin ramai orang Melayu Islam percaya dengan cakap Haji Hadi ni. Kan? Terutamanya mereka yang UMNO dan juga mereka yang walaupun PAS lah percaya dengan cakap Haji Hadi ni. Sebab itu saya daripada dah bertahun-tahun dulu dah saya mencadangkan kepada Pakatan Harapan, okay, supaya memfokuskan, supaya fokus kepada isu ini dan jawab isu ini, jangan berhenti untuk menjawab. Kerana isu ini sajalah sebenarnya yang akan dimainkan oleh PAS dan UMNO, okay, untuk menakut-nakutkan orang Melayu daripada mengundi Pakatan Harapan, mengundi DAP, mengundi PKR dan Amanah. Ini je isu yang dia ada sebenarnya. Isu lain tak ada, tuan-tuan. Isu yang ada ialah jangan undi Anwar Ibrahim, jangan undi PH, kerana PH itu adalah mereka yang liberal, dan jangan undi PH sebab dalam PH itu ada DAP, sebab nanti DAP ini adalah pelampau. Okey. Saya nak mengajak okey. Saya nak mengajak rakyat Malaysia. Okey. Rakyat Malaysia, khususnya rakyat Negeri Sembilan lah, sebab kita akan fokuskan kepada Negeri Sembilan, kan. Saya nak mengajak kepada rakyat Malaysia, khususnya rakyat Negeri Sembilan, kerana mereka akan mengundi dalam penamaan pada 18, dan mereka mengundi pada 1 Ogos, mereka mengundi dalam masa 2 minggu lah, kan. Yeah. Pertama, saya nak cabar Haji Hadi. Saya nak cabar Haji Hadi supaya dia tunjukkan apakah bukti-bukti yang Pakatan Harapan itu liberal. Okey, apakah bukti-bukti Pakatan Harapan itu liberal, dan senaraikan sifat-sifat keliberalan itu, sifat-sifat liberal itu. Sebab saya berkata begitu, tuan-tuan. Sebab Selangor, kita jangan lupa Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan diperintah oleh kerajaan yang PAS kata liberal, dan juga diperintah oleh kerajaan yang dalamnya ada DAP. Kan? Jadi kita nak tunjukkan kepada rakyat Malaysia dan juga kepada rakyat Negeri Sembilan khususnya, okey, kalau Haji Hadi kata takut kepada kerajaan liberal, takut kepada kerajaan yang ada DAP, tengoklah Negeri Sembilan, tengoklah Selangor, tengoklah Pulau Pinang. Kita nak tanya Haji Hadi, berapa banyak sekolah-sekolah agama ditutup di Negeri Sembilan? Berapa banyak sekolah-sekolah agama ditutup di Selangor, Pulau Pinang? Berapa banyak masjid ditutup di Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan Selangor? Lebih-lebih lagi, Pulau Pinang dan Selangor telah diperintah oleh Pakatan Harapan sejak tahun 2008. Kan? Sejak tahun 2008 dah 3 penggal diperintah oleh 2008 ke 2013, saya pun tak ingat. Telah diperintah sejak 3 penggal yang lepas. Negeri Sembilan kendian 1 penggal, tapi Selangor dan Pulau Pinang telah diperintah lebih 3 penggal. Jadi kita nak tanyalah, kan, berapa banyak sekolah agama ditutup, sebab dia kata kerajaan liberal ni. Sebab dia kata kerajaan liberal. Berapa banyak sekolah agama ditutup, sekolah tahfiz ditutup, program agama dihentikan, okey, budak-budak tak boleh pakai tudung, okey, program-program maksiat berleluasa, okey, lepas tu Majlis Agama Islam dikurangkan bajetnya, kan, lepas tu azan tak boleh, macam-macam. Jadi kita nak tahu, sebab kita tengok, okey, negeri yang tidak diperintah oleh orang liberal, Pahang, Perak, Sabah, Sarawak, sama je dengan Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan. Tak ada bezanya. Undang-undang sama. Undang-undang Majlis Agama Islam, undang-undang Islam sama, kan?
Lepas tu tak ada pula kita dengar masjid dibakar ke, masjid tutup ke, program agama tak boleh. Tak ada pula kita dengar. Sedangkan ianya telah diperintah oleh orang liberal sebagaimana Haji Hadi kata sejak tahun 2008, 2013. Jadi kita nak ajak rakyat tengok. Kan? Kalau kamu takut sangat, okay? Kalau kamu takut sangat kerajaan liberal memerintah, kita nak tunjukkan bukti. Di Selangor. Di Selangor masjid sangat imarah, tuan-tuan. Masjid besar-besar sangat diimarahkan, program agama berjalan dengan baik. Pergilah masjid-masjid di Selangor. Ustaz-ustaz PAS pun ramai yang mengajar di Selangor. Sebab apa? Masjid-masjid di Selangor banyak beri ni. Sampul dia lagi tebal. Pergilah Pulau Pinang. Okay? Tanya orang Pulau Pinang. Masjid-masjid di Pulau Pinang, ramai yang pengurusinya orang PAS. Tak ada masalah pun. Find your stay with Agoda. Fly away with Agoda. Have fun every day with Agoda. Tak ada masalah pun. Kan? Malah masjid-masjid itu sangat imarah dengan program-program Islam dan sebagainya. Jadi sebenarnya, apa liberal yang kamu kata tu? Kelantan dan Terengganu, Kedah, Perlis yang kamu kata diperintah oleh SG4, diperintah oleh PAS, oleh PN, ada ke beza undang-undang Islam di Kelantan, Terengganu, Kedah dengan Perlis tu dengan Selangor? Hudud tak dijalankan pun dekat Kelantan, Terengganu. Yang kamu kata bukan liberal tu. Tak ada laksanakan hudud, RU 35 tak ada. Sama saja. Ada undang-undang nikah kahwin, undang-undang faraid, itu je. Tak ada lebihnya. Jadi apa bezanya yang kamu kata kerajaan yang diperintah oleh golongan liberal dengan Kelantan, Terengganu, sedang malah Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis lagi teruk. Kemajuannya kurang, penganggurannya tinggi, dadahnya lagi hebat. Semua sebenarnya, tuan-tuan, kita kena ingat kemajuan itu adalah dalam Islam. Pengangguran itu Islam tak suka. Kemiskinan itu Islam tak suka. Negeri yang mundur Islam tak suka. Air tak bersih Islam tak suka. Jadi sebenarnya kalau kita ikut dari segi Islam, Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah tu lagi mundur ataupun lagi ke belakang daripada Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. Sebab Islam itu is a way of life. Jangan kita kira Islam itu hanya kuliah agama. Islam nak kepada orang rakyatnya senang, rakyatnya kaya. Islam tak nak orang manusia jadi miskin. Islam tak nak manusia jadi mundur. Tapi negeri yang dikatakan tidak diperintah oleh orang liberal itulah negeri yang paling miskin, paling mundur, pendapatan per kapitanya paling rendah. Jadi ini yang saya minta kepada Pakatan Harapan supaya sedarkan pengundi Negeri Sembilan ini, okey, bahawa mereka selama ini diperintah oleh orang yang dikatakan liberal. Kan, maksudnya Aminuddin Harun tu liberal lah. Kan? Amiruddin Syari itu liberal lah. Chang Kong Yao itu liberal lah, kan? Sebab semuanya daripada Pakatan Harapan. Tapi kita nak tanya, apa bezanya negeri yang dikatakan liberal dengan Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis? Bezanya, Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis miskin, pembangunan kurang, pengangguran meningkat, dadah meningkat. Itu bezanya. Yang lain tak ada beza. Sultan tetap ada. Agama Islam tetap terpelihara. Sultan tuanku tetap menjadi ketua agama Islam. Tak ada pula tanah-tanah Melayu dirampas ke, di masjid diruntuhkan. Jadi perkara ini, kita kena terangkan secara detail dan secara jelas kepada rakyat Malaysia. Khususnya dalam konteks PRN Negeri Sembilan ni, kita kena cerita sejelas-jelasnya kepada rakyat bahawa kamu tak sedar sebenarnya kamu duduk. Okey? Kamu duduk di bawah kerajaan yang dikatakan liberal di Selangor, di Pulau Pinang dan di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan tu dah dua penggal lah, tuan-tuan. Dah dua penggal Aminuddin Harun jadi menteri besar. Jadi kalau dia kata nak elakkan daripada Negeri Sembilan itu diperintah oleh kerajaan liberal, maka sebenarnya dia tak sedar. Kan? Jadi kita kena sedarkan, okay? Kita kena sedarkan rakyat Negeri Sembilan bahawa selama lebih 8 tahun dah kamu diperintah oleh orang yang Haji Hadi kata liberal.